kawan-kawan kita kat atas ni sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nampak tu? Kita nak naik ke atas tu, nampak? Ada juga. Mi, tunjuk beg Romi. Wah, cantik je beg Romi. Adik, tengok. Tengok rantai. Tengok rantai. Oh, rantai so pretty. So, ni. Cuy. Bawah-bawah ni. Hai. Bukan babai. Kalau sakit mata. Hotel tu. Seronok bila shoot tak payah fikir. Oh nak kena buat ad ni. Oh yang ni klien ni tak ambil lagi. Oh yang ni belum buat lagi. Ya macam ni seronok shoot. Dia sebab dia shoot yang bukan untuk kerja. So, aku book dekat Mr. Langkawi. Tadi sekejap je lah aku dapat tiket kaunter tadi tu. Oh, ni memang kena masuk terus. Oh. Janganlah. Mulut jaga sayang. Apa goyang ni apa jadi? Abah. Yang sana tu jauh kita naik ni. Kita makin Abah nak tukar tempat kan? Ya. Semaya tak takut ke? Semaya okey ke? Spek Semaya tekan bagi elok. Uyo, Semaya okey. Tak takut langsung. Wah, apa? Okey je tak ada apa orang tanya. Berani fokus Semaya? Dah faham lah yang orang duduk tu. Tak takut langsung. Tak takut langsung. Wow. Kok ni atas. Ya. Bukannya takut. Kalau nak hiking, kalau tengok bawah, kalau tengok bawah memang rasa sangatlah. Oh, ada banyak tengok bawah bukannya takut. Tapi dia ada yang bottom. Ada. Boleh. Wah. Boleh tak? Okay, tengok sini tak gaya sangat. Tengok sini macam naik flight. Tengok situ macam nampak everything. Bestnya. Tengok belah sini. Wow kan. Wow. Tak ikon pun tak apa. Tak pun, tak ada aircon. Wow. Bila naik, okey, rasalah gayat ni Syah tu. Sebab dia macam nak naik ke atas tu, rasa macam, takutnya. Takutnya. Kena takut. Dia rasa naik atas tu macam, Sebab Unicak adalah orang safety. Every shoot yang Unicak buat, everything safety. Ni macam cuak. Kabel ni yang bergerak. Angin kuat kalau kan. Lah. Wah, Masya Allah, cantiknya. Ada tengok kat atas. Patutlah tak aircon pun. Adik, takut tak? Duk. Apa ni? Ada teropong boleh. Kau bukan orang tadi gayat ke ni? Bukan gayat dok. Kau bukan tak takut ni? Dah sampai. Saya bukan takut. Umi, ada burung gagak tu. Ada burung gagak. Helang. Ada burung yang itu yang Yang helang tu dia kena burung gagak. Bestnya. Dia nak naik atas nampak. Wow. Nanti ada duduk dengar. Wah, cantik dah nak sampai. Inilah Eagle Nest tu. Eagle Nest Skywalk. Boleh lah. Dengar jangan sandak kat kayu ke apa. Ada nama. Sampai ke sana. Nampak tak? Nampak kapal. Jadi kapal. Adik, sebelah abah tu. Belah kiri abah. So, kena beli tiket pakai satu lagi. Lawa Sky Bridge. Pegang tangan tau. Wow. Kan, best kan kat bawah. Bukan dengar cakap apa, jalan cepat sikit. Jangan blok jalan lah. Kalau tu distract dia bagi kan. Tingginya. Ini dah makin tinggi. Punya warna merah lah. Cak.
Boleh? Tengah gamak tak? Tengok gambar. Dah tak payah. Selfie. Sepi. Selfie. Sepi duduk lah. Bukan sekali lah. Wah. Nampak dah. Selfie dengan jam. Thank you. Habis. Best tak? Dia buat selfie. Dia tak boleh pijak. Dia tulis ke? Betul. Nanti jatuh. Tadi masih tengok apa? Tadi tengok bawah dia. Yang bawah. Tadi berdiri kat atas pun. Takut tak? Tak pulau bawah. Sini kan? Hai kawan-kawan, kita kat atas ni sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ni kita dekat ni Eagle Nest. Oh, tadi saya berani. Ui, kayak ya Allah. Ui, kayak. Ni siapa ni? Takut lah. Adik takut ke? Kat bawah tu yang gayat tu. Okay, cepat main bawah ambil gambar. Sini nanti. Jangan pergi jaga besi tu saya. Kita tak main. Lock dia je. Telok dia je yang ada. Dia atas besi. Tak mau. Besi atas besi. Ni lah burung helang tu yang sebenarnya nak tu. Yang ni kan? Wah, ada burger adik. Wah, okay ni makanan dia burger. Ini pula pizza. Bukan tak makan? Naik atas. Okay, so ini kita dekat tempat paling tinggi. Oh, ada lagi yang tinggi kat atas tu. Jom kita naik. Besar ni. Besar ni. Besar ni. Besar. Tengok ni. Cepina. Allah. Ni. Oh, ni lah orang dah buat love lock. Depa book dekat kat tempat. Depa boleh booking. Lepas tu letaklah love lock ni. Lah. Jajak ni ada Sky Bistro. Oh, kalau nak makan selesa sini lagi best. Anak masuk. Tak larat duduk sini. At least depan mata Umi. Oh, anak-anak aku semua pakai tak larat dah. Tak larat itu tak larat. Aku berdiri kat atas tu. Okey, hampa boleh jadi paling tinggi lah. Dah pecah rekod lah. So siapa nak naik kat atas tu? Sana dapat ini. Ya adik. Ya kot. Kita kat sini kat abang. Entah. Ya adik. Ya. Kita kat sini. Betul. Tapi tinggi gila. Belum macincang. Oh, wow. Dulu ingat orang sebut mat cincang. Bukan mat cincang. Mak cincang. Betul ya, mak cincang. 15 anak boleh bermain. Hitung. Ya Allah, best. Train naik dan satu train je. Itulah Skyglide. Oh, ada satu je. Memang lama patut line depan dia. Ya. Everything dah okey dah. Itu satu je. Amalan. Membaca amalan mulia. Besta. Besta. Yeay. Jauh je. Oh, jauh kot rupanya sampai ke atas. Jauh.